Umpamanya yang terkini, soal pembinaan masjid di tapak yang ada kuil yang tidak mendapat izin. Ada orang tidak mahu sebut bukan kuil haram. Tak apalah istilah, tapi kuil itu tidak mendapat izin milik tanah dari tuan tanah. Sama ada dahulunya Dewan Bandaraya atau sekarangnya syarikat. Jadi kita negara hukum, saudara. Negara hukum ini ikut hukum. Dan oleh kerana nak jaga hubungan antara kaum ini, kita lakukan sesuatu yang tidak semestinya perlu, iaitu gunting dengan baik. Kerana bagi mereka itu tempat kepercayaan dan amalan agama harus dipindahkan dengan baik. Tak pernah terfikir dan dibicarakan tentang merobohkan. Tetapi itu yang menjadi naratifnya. Kan jahat itu. Kalaupun dia salah, tempatnya salah, kita kata angkat baik-baik, pindah. Tapi untuk selesaikan, syarikat beri sedikit ganti rugi. Saya tak tahu ganti rugi sebab apa. Kemudian diberikan tempat baru dengan ihsan Dewan Bandaraya. Jatuh kuasa, setuju untuk gundi. Tapi ada penghasut-penghasut lain. Entah dari mana. Dengan bicaranya melampau. Apakah kita ini, saya ini sebagai orang Islam, nak hancurkan semua penganut agama Hindu? Tidak sama sekali, saudara. Saya seorang Muslim. Mau jadi Muslimun hakikiyun. Tetapi tidak pernah diajar oleh agama saya untuk memusuhi dan merusakkan harta benda mereka. Tetapi jangan mereka anggap bahawa kita ini lemah. Ada masjid di Lahad Datu, tanya orang Sabah, yang dirobohkan kerana tidak ikut aturan. Ada surau di Perak yang dirobohkan kerana enggan. Hentikan dan Majlis Ugama memutuskan. Ada masjid di Sentul yang dirobohkan. Jadi bagi kita, negara ini mesti tegak atas hukum. Yalah soal teknikal. Masjid itu 50 tahun atau 100 tahun atau kuil itu 100 tahun. Kita perhatikan. 1 tahun bukan di situ. Di situ ada yang kata 2012, lagi 2008. Tapi tak mengapa. Jangan robohkan. Pindahkan dengan baik. Tapi tidak semestinya tiap kuil yang tidak mendapat permit tanah harus diberikan tanah ganti oleh kerajaan. Kerana ada berapa? 130 kuil yang tidak ada permit di wilayah persekutuan atau di Kuala Lumpur. 300 di Kedah. Entah berapa ratus di Perak. Tak boleh begitu, saudara. Yang saya ambil sikap begini ini kerana saya ambil pendekatan yang sangat sabar. Saya minta supaya selesai dengan baik. Tak apalah nak bagi ganti rugi. Tak mengapalah bagi tempat pindah. Ya. Jadi yang kelompok Islam yang ekstrim maki saya. Kerana dia kata saya ini tunduk kepada tuntutan Hindu. Yang kelompok Hindu yang melampau pula kata ini saya ini nak Islamkan semua.